We listen, we don't judge. Kembali kita dalam rancangan. Save dulu resepi ni. Nak buat bila-bila terpulang pada korang. Tak buat pun tak apa, save je dulu. Okay, resepi ni jom kita buat. Resepi ni memang sedap. Jom kita buat kuah dia. First kali gunakan gula Melaka. Nak guna gula Perlis ke gula Pahang, terpulang pada korang. Jangan gula-gulakannya. Masukkan belacan yang telah dibakar, gula pasir, lada kering yang telah direndam dan dikisar. Masukkan sos cili. Masukkan juga kicap pekat manis. Hari ni kita gunakan air Sungai Kelantan lebih kurang 1 ke 2 cawan. Nak guna sungai lain tak ada masalah. Bila dia dah mendidih tu, masukkan air yang telah dibanjurkan tepung jagung. Masuk kacau sehingga dia pekat. Matikan api. Sebab nanti bila dah sejuk dia akan jadi lagi pekat. Untuk hari ni sebagai orang Jawa kita akan gunakan tempe, tahu, kita masukkan cucumber, toge dan juga kangkung. Tapi kalau korang tak suka, korang masuk je lah apa-apa yang korang suka. Laki orang ke, cengkerik ke, belalang ke, terpulang daripada korang. Janji korang suka. Tengok, nampak tak kuah dia dah pekat. Masukkan dalam kita punya bancuan tadi dan kita gaul, dah boleh makan. Resepi ni kalau korang nak makan dengan buah potong boleh, korang nak buat tahu bakar boleh, nak makan dengan soto kangkung pun boleh. Jangan makan dengan sabun je. Nanti kan berbuih mulut, nanti kan tak tahu saya nak cakap apa. Selamat mencuba. Ada buat apa nak, saatnya pajak tiba.